babi memang best. Bila masuk, dia melt terus dalam dalam lain mulut. Ada 3 certification body ataupun logo halal ni ditarik balik pengiktirafannya. Betul tak? Ya. Tapi kenapa tu Ustaz kena tarik tu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke podcast Beyond Halal. Halal bukan hanya sekadar logo dan sijil halal. Saya Ilyas. Dan saya Hanisa. Kami hari ini ada tajuk penting yang kami nak bincang pada hari ini. Seperti mana yang semua tahu, Alhamdulillah, kita sudah pun sampai di 10 hari terakhir Ramadan. Dah dekat-dekat raya ni. Tengok. Ni dengan songkok raya, dengan baju raya. Walaupun belum lagi hari raya. Tapi saya punya persiapan ni untuk memastikan mood raya tu pun dah ada. Jadi bila dekat-dekat raya ni, selalunya kan, perkara yang selalu orang bincangkan lah waktu dekat-dekat raya ni adalah persiapan. Persiapan terutama sekali persiapan untuk hari raya. Persiapan makanan tu, betul tak? Ya. Ustaz dah buat ke kuih raya? Masalahnya tu lah. Belum lagi. Buat ke beli? Beli. Tapi insyaAllah ada yang buat. Sebab saya paling suka yang buat ni. Ya. Homemade ni baru sedap. Homemade ni baru sedap. Dia punya butter banyak. Dia punya tekstur tu moist lah. Tak macam yang jual. Kadang-kadang yang jual ni yang okey-okey. Tapi ada juga yang ada angin lah. Ya. Tapi mak saya pun dah pesan ni nak balik Perlis ni kena bawa balik banyak sikit. Dia suka jam tart. Tak nenas. Tak nenas. Sedap tu. Siapa-siapa yang letak nenas jangan lupa jemput. Okey, cuma bila kita nak buat kuih raya kan, kebanyakannya macam orang zaman dulu-dulu. Saya rasa sekarang pun banyak ahli keluarga kita suka buat kuih sendiri. Betul. Jadi bila kita nak buat kuih ni, kita banyak beli bahan-bahan macam-macam yang ada dalam kuih ni. Kan? Macam-macam. Contohnya butter, whipping cream, gelatin. Kadang dia letak minyak sama, minyak sapi, minyak. Macam-macam nak bagi dia sedap kan, bagi tekstur tu bila makan tu melt in the mouth kan. Wow. Kan? Ya. Cuma ada soalan selalu orang tanya saya lah kan. Dia kata ni kak ni beli butter. Kan? Tapi tak tahu halal tak halal. Jadi sebenarnya kan nak tanya kan. Dalam kita buat makanan ni, ada tak bahan-bahan yang berkemungkinan tak halal? Ya, memang banyak ya sebenarnya yang berkemungkinan tak halal. Macam yang saya cakap tadi, macam butter, gelatin, apa lagi, cheese. Benda-benda ni ada banyak keraguan kalau dia tak ada sedia halal lah. Betul juga tu. Jadi kalau kita nak beli bahan-bahan ni, maksudnya kita kena betul-betul check lah kan. Betul. Okey. Untuk tu kita akan bincang lebih panjang lagi tentang bahan apa yang dianggap sebagai kritikal dalam pembuatan kuih raya dan makanan hari raya nanti. Kita akan continue selepas ini. Nak dawai kokot. Perasan tak dekat kuih seperti tepung talam, apa lagi? Kuih pulut panggang. Kadang-kadang peniaga-peniaga menggunakan dawai kokot ataupun stapler, ubat stapler. Jadi sebenarnya dawai kokot ini tidak boleh digunakan untuk makanan, penyediaan makanan, kerana ia merupakan salah satu bahaya yang boleh menyebabkan, jikalau anda pengguna termakan, ia boleh menyebabkan kemudaratan lah. Boleh sakit, boleh tercekik. Jadi tidak boleh digunakan dawai kokot. Apa yang boleh digunakan? Boleh gunakan acuan. Sebab cara pembuatan tepung pelita itu bukanlah dia dimasak dahulu baru dituang dalam acuan. Bukan dia masak sekali dengan acuan. Tak, dia lepas masak tu baru tuang dalam acuan. Jadi sebenarnya dawai kokot ini tidak perlu pun. Terima kasih kepada para penonton dan pendengar yang setia dengan kami di Beyond Halal Podcast.
Okey, episod kali ini dibawakan khas oleh Unity Halal Center, empowering halal talent and professional. So, Unity Halal Center ini merupakan pusat kecemerlangan halal College Unity yang telah menjadi pelopor dalam industri halal sejak tahun 2014. Dan Unity Halal Center merupakan penyedia latihan halal yang diiktiraf oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Terima kasih banyak kepada Unity kerana menjadi salah satu kita panggil apa? Penaja kepada kita punya podcast. Yang lain-lain tu kalau tuan-tuan dan puan-puan nak menjadi penaja kita juga boleh. Nak taja kuih raya pun boleh. Tak ada masalah. Boleh letak kuih raya kat sini. Boleh kita bantu untuk promote kan. Betul. Sebut pasal kuih raya ni tadi, kita tengah cerita tentang nak buat kuih raya ni macam-macam bahan guna. Bukan kuih raya saja, kita nak buat rendang, ketupat. Ketupat tu saya rasa okey lagi lah kan. Tapi kadang-kadang ada macam-macam makanan yang kita nak buat, nak bagi orang makan hari raya ni kan. Jadi especially kuih raya, biskut apa ni, satu lagi apa, kek raya. Kek raya pun. Macam kek lapis kan. Ya. Dan selalu orang jamu kek lapis Sarawak kek lapis kan. Sarawak. Warna tu. Jadi tadi kita ada cerita juga tentang bila kita nak buat makanan-makanan ni, kita ada guna banyak ingredient, raw material, bahan-bahan. Kadang-kadang kita beli kedai kat Kiah, beli kedai Pakcik Leman, beli dekat Tesco, Maidin, Tesco tak ada dah, Lotus, kan? Jaya Grocer, Bake With Yan, ni saya sebut semua nama-nama syarikat ni kan. Sebab ini tempat yang selalu orang beli. Cuma sekarang ni ada selalu orang tanya saya, ni bahan ni pewarna ni halal ke? Ni ramuan ni halal ke? Jadi boleh tak cerita sikit, adakah ramuan-ramuan ni yang berkemungkinan datang daripada sumber yang tak halal? Untuk pengetahuan para penonton dan pendengar, sebenarnya untuk pembuatan kek pencuci mulut ni lah, memang kebanyakannya ada keraguan di situ, ada syubhat di situ. Kerana apa? Okey, contoh butter. Butter ni asalnya daripada susu, dan dia ada lemak juga. So lemak-lemak ni kadang-kadang dia ada yang menggunakan babi. Lemak tu. Lemak babi yang tu yang kita tak nak lah. Itu antara unsur syubhat dalam butter lah. Lepas tu cheese. Okay, cheese. Asal cheese ni dia berasal daripada susu. Okay, susu asalnya cecair. Tapi macam mana dia kentalkan? Macam mana dia jadi pepejal? Dia menggunakan enzim yang kita panggil rennet. Okay, so enzim rennet ni kalau kebanyakannya di dalam industri dia adalah daripada babi. Kebanyakannya kebanyakannya yang so kalau yang tak dipersijikkan halal tu jadi syubhah lah. Even ada juga daripada lembu, tapi kita tak tahu sembelih ke tak sembelih. Betul juga kan? Tak tahu nak dia sembelih ke tak sembelih. Sebab lembu ni pun ada halal, ada tak halal. Kan? Betul juga tu. Ada lagi yang bahan-bahan lain? Bahan-bahan lain lagi gelatin. Gelatin kalau nak buat jelly ke. Puding. Kek pun ada kot. Pun ada kalau macam mango cheesecake tu, kalau ada yang bahan yang macam jelly tu kan. Yang tu biasanya akan gunakan gelatin. So gelatin ni memang susah nak dapat yang halal, dan biasanya memang gelatin daripada babi lah. Ataupun benda yang kita was-was, tak tahu status, tapi banyak orang guna kan. Itulah, banyak orang guna. Lagi-lagi kalau ada kadang-kadang dekat open house kan, open house kadang dia nak bagi budak-budak makan, dia letak marshmallow. Marshmallow tu memang gunakan gelatin lah. Dan marshmallow ni gelatin daripada babi, haiwan. Daripada haiwan. Biasanya ada orang share dengan saya lah, ada satu profesor ni, dia cuba, dia non-Muslim, tapi dia nak cuba dapatkan marshmallow yang halal tu tekstur dia sama macam yang guna babi. Sebab dia kata yang babi memang best, bila masuk dia melt terus dalam mulut. So sebab itulah banyak orang guna yang babi tu, sebab dia punya tekstur sangat best. Unik betul babi ni kan. Babi ni memang unik. Jadi Allah cipta dia tu ada kelebihan dia juga. Yang main banyak kegunaan dan sangat ekonomi. Jadi profesor tu tadi dia cuba nak buat tapi tak jadi.
Tapi tak dapat nak mash. Tak dapat nak mash. Dengan babi tu. Jadi kalau kita nak guna, yelah sebab macam marshmallow, macam benda-benda jelly-jelly ni memang budak-budak suka. Orang tua-tua pun suka juga. Tua pun suka juga. Macam mana pula dengan pewarna dengan perasa? Okay, pewarna dengan perasa pun ada juga yang ada unsur-unsur syubhah. Sebab ada yang mengandungi alkohol. Yang kita tak tahu alkohol tu daripada perbuatan arak ataupun tidak. Lepas tu ada juga pewarna dia daripada binatang. Contoh pewarna Cochineal dia daripada cengkerik. Satu. Lepas tu ada juga daripada semut. Jadi benda yang macam tu tak halal sebenarnya. Jadi kalau yang beli-beli kat Shopee tu hati-hati sebab tak tahu halal ke tak halal. Kadang-kadang dia tulis kat description je halal. Dia tak ada tunjuk logonya. Dia tulis je halal. Jadi memang maksudnya di sini kita perlu nak beli bahan-bahan ni kita kena check betul-betul. Betul. Tapi biarlah bukan semua orang faham. Nak baca ingredient tu satu-satu ni babi ke bukan babi ke. Bukan semua faham kan. Semua orang faham. Dia tak tulis babi. Dia tak tulis babi kan. Dia tulis posite. Dia tulis dia tulis benda-benda yang mengandungi babi. Macam emulsifier, gelatin tu mengandungi babi. Tapi tak tulislah babi. Tak Dia tulis emulsifier. Dia tulis lecithin. Kadang-kadang babi ni pun dia ada banyak nama kot kan. Ya. Macam-macam nama. Apa? Bacon. Lagi macam lat tu apa? Lat minyak daripada babi. Minyak ataupun lemak daripada babi. Kalau dia tulis lat tu hampa jangan nak beli pula. Lat, porcine. Kadang-kadang orang tak tahu sebab yelah kita ni kadang-kadang duduk kok diam kita bukan tak tahu sangat. Tapi kena belajar benda-benda ni. Kena belajar. Kan ada word-word ni yang kadang-kadang rupanya daripada babi. Tapi kita tak tahu. Jadi sebab itulah pentingnya kita baca label. Betul. Tapi saya punya pandangan kan. Selain daripada baca label, kita juga kena tengok logo halal. Ya. Utamakan yang ada logo halal. Betul, utamakan yang ada logo. Sebab bila ada logo halal ni, maksudnya ustaz dengan ustazah ni dah check dah. Kan daripada JAKIM, Jabatan Agama Islam, daripada check. Yang pastikan bahan ni memang halal. Daripada check daripada ladang tu. Daripada farm to fork orang panggil. Betul. Semua cara proses semua tak ada dah. Benda-benda haram ni, alkohol, sumber halal, haiwan sumber halal. Jadi sebab itulah kena cari yang ada logo halal. Cuma satu lagi ni, logo halal ni pun, kalau yang Malaysia punya tu kita tahulah. Kan hak ada 3 bintang, hak tulis Malaysia kat atas tu kan. Yang dikeluarkan oleh JAKIM, Jabatan Agama Islam. Tapi logo ni macam-macam logo. Ada berapa banyak ustaz? Oi, banyak. Kalau dekat pasaran ni kadang-kadang kita tengok daripada Afrika lain. Daripada Thailand lain. Selalu orang nak buat tom yum kan. Best tom yum makan kat Ubang Suraya kan. Kat Kampung Baru, kat ofis kami lah. Jadi bila kami tengok tu ada tulis logo halal daripada Thailand. Kan? Tengok macam-macam logo. Jadi logo ni boleh ke kita guna? Kan nak beli yang logo yang JAKIM punya saja ke? Ataupun boleh guna logo-logo daripada luar negara ni? Itu yang kita akan bincangkan sekejap lagi. Dalam segmen kita seterusnya. Untuk produk yang mempunyai logo halal daripada luar negara. Boleh atau tidak boleh. Kita kembali selepas ini. Kenapa syarikat anda perlukan GMP dan HACCP? Ini kerana GMP dan HACCP adalah internationally recognized. Jadi, ia membolehkan anda meluaskan pasaran ke luar negara. Dengan meningkatnya public awareness tentang food safety, jadi pelanggan anda dan bakal pelanggan anda akan lebih confident dengan anda adanya sertifikat GMP dan HACCP. Selamat kembali kepada semua pendengar-pendengar podcast kita Beyond Halal dan juga kepada penonton-penonton kita di social media kita. Jadi jangan lupa klik follow follow ataupun subscribe kami. Banyak benda lagi kami nak bincang ni tentang halal dan kalau tuan-tuan dan puan-puan ada topik-topik menarik yang nak kami bincangkan, boleh kongsikan di bahagian komen kami. Okey, terima kasih sekali lagi kepada penaja kita Unity Halal Center, empowering halal talent and professional. So, untuk orang di utara, kita ada promo Syawal. Promo Syawal untuk training professional certificate halal executive yang bakal berlangsung di Pulau Pinang
pada 14 hingga 19 April 2025. Daftar segera untuk mendapatkan potongan harga daripada RM3,888 kepada hanya RM3,388 sahaja. Dan program ini adalah HRDC claimable. Terima kasih banyak kepada Unity Halal Center. Orang Utara, siapa-siapa yang berminat nak melanjutkan kerjaya dalam sebagai eksekutif halal, boleh join. Boleh hubungi Unity Halal Center. Sebelum kita habis tadi, segmen kita yang sebelum ni tadi, kita ada bercerita tentang logo halal. Yeah. Jadi bila kita nak membeli bahan-bahan untuk buat kuih raya semua ni, kita pilihlah utamakan yang ada logo halal. Kan? Tapi logo halal ni ada dua jenis. Satu logo halal yang pihak JAKIM dan Jabatan Agama Islam keluarkan. Ada satu lagi logo halal yang daripada luar negara. Jadi kadang-kadang orang tengok, oh banyak punya logo ni kan. Jadi adakah kita boleh guna ke produk-produk yang ada logo-logo halal ni? Tapi first kali sebelum kita pergi kepada luar negara ni, kita nak tanya dulu tentang logo halal Malaysia. Logo halal Malaysia ni ramai orang tak kenal. Bukan tak kenal, bukan tak kenal. Cuma kadang-kadang bila kita nak beli barang, orang tak utamakan yang ada logo halal Malaysia tu. Kan? Jadi sepatutnya kenalah utamakan logo halal Malaysia ni. Nak tanya Nisa sikit lah kan. Logo halal Malaysia ni siapa yang keluarkan? Siapa yang keluarkan logo halal Malaysia? Logo halal Malaysia ni dikeluarkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Tapi audit oleh 14 negeri seluruh Malaysia. Ada 14 certification body. Iaitu ke setiap negeri lah. Maknanya kalau contohnya premis tersebut berada di negeri Melaka, maka Jabatan Agama Islam Negeri Melaka lah yang akan audit company tersebut untuk dipersijilkan halal Malaysia. Jadi kalau kilang saya kat Selangor, saya boleh mohon dengan Selangor dan saya boleh dapat logo halal daripada JAKIM lah, logo halal sebab logo kita satu je. CJ pun satu, logo pun satu kan. Begitu juga dengan restoran. Ni bulan-bulan puasa ni kan, masih lagi ada orang pergi buffet Ramadan, iftar Ramadan. Saya pun dah planning juga ni nak pergi ni. Ada orang ajak. Jadi kalau nak pergi ke tempat-tempat macam tu, kita boleh tengok logo halal kan. Logo halal Malaysia ni diletakkan di restoran ataupun di hotel. Jadi nak menunjukkan bahawa makanan yang disediakan tu adalah halal dan thayyiban. Ustaz, macam dekat hotel, dia kata halal kan. Sepatutnya orang yang tak ada persijilan halal, dia tak boleh letak buffet Ramadan kan. Tapi boleh. Saya tak nampak pula logo halal dekat dia punya restoran tu. Macam mana tu Ustaz? Jadi ada setengah hotel ni, dia mohon halal untuk kitchen saja. Jadi untuk hotel ni, kita boleh mohon untuk dua perkara. Satu untuk kitchen dan satu lagi untuk restoran. Kan kadang-kadang dekat hotel ni dia ada macam Chinese restaurant, dia ada macam Japanese restaurant. Jadi restoran pun boleh apply dan juga kitchen boleh apply. Satunya kalau kitchen apply macam banquet kitchen apply, maka dia tak letaklah logo halal tu. Tapi kalau kita tanya hotel tu, dia akan tunjukkanlah kami ada ni, sijil halal ni ada. Makanan kami ni ada, insya-Allah. Jadi kebanyakan buffet Ramadan, insya-Allah hotel-hotel ni ada logo halal. Pihak JAKIM ada keluarkan senarai hotel-hotel yang ada halal. Jadi tuan-tuan dan perempuan berada di mana-mana saja di Malaysia boleh rujuk senarai hotel-hotel yang ada halal ni yang telah diiktiraf JAKIM dengan satu syarat. Jangan lupa ajak saya. Jangan lupa ajak. Boy, apa pergi makan seorang-seorang tak jadi. Kena ajak. Okey, berbalik kepada logo halal JAKIM tadi ni kan. Jadi logo halal JAKIM ni alhamdulillah orang dah kenal. Satu dunia kenal. Sebab apa logo halal JAKIM ni adalah logo halal yang paling diiktiraf di dunia selama 10 tahun berturut-turut. Kan mengikut kajian yang dibuat oleh Global Islamic Economy Report. Jadi sekarang ni yang menjadi soalannya juga adalah macam mana pula dengan logo luar negara? Ustaz? Logo luar negara ni banyak. Kami nak pergi beli coklat, macam-macam bentuk logo. Ada halal terbalik, ada halal koh hijau, kuning, biru. Jadi masalahnya, Kak Kia tanya saya, Ustaz, ini logo halal ni okey ke? Boleh guna ke? Jadi rupa-rupanya ada logo-logo halal yang orang kata apa, diiktiraf kan? Diiktiraf oleh pihak JAKIM. Berapa banyak tu Ustaz? Banyak kan? Ada banyak. Yang paling terbaru
pihak JAKIM kata, saya tengok dulu saya nak kena confirm balik betul-betul ni. Saya lupa kadang-kadang, biasalah orang kata apa, ada faktor usia. Faktor usia satu hal. Faktor berpuasa pun ada satu hal. Kan? Jadi ada lebih kurang 85 badan persijilan halal luar negara ataupun logo halal luar negara ni yang diiktiraf daripada 47 negara. 85 ni banyak ni. Macam mana nak ingat tu? Oh, macam mana kita nak ingat? Takkan kita nak pergi kedai, nak bawa satu-satu logo tengok. Betul ke? Betul tak betul? Jadi di sini saya nak share satu benda. Tuan-tuan dan puan-puan tak perlu risau. Tak perlu risau. Sebab apa? Logo-logo halal luar negara ini sahaja yang diiktiraf saja yang dibenarkan masuk ke Malaysia. Okey. Dan dibenarkan untuk dijual di pasaran. Okey. Kalau ada mana-mana restoran ataupun kedai-kedai retail, kedai-kedai runcit, peruncitan, supermarket atau market ke, dijual produk tu ada logo yang tak diiktiraf, maka tak boleh. Okey. Kalau kat Shopee pula Ustaz, macam mana? Shopee pun sama. Shopee ni masalah juga kan. Macam mana ni online lah, kita panggil online lah kan, yang jual online ni macam mana kita nak check sama ada logo tu iktiraf tak iktiraf kan. Jadi sebab kadang-kadang dia ada logo macam-macam juga. Yalah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan senarai terkini. List dia 85 tu ada dalam website JAKIM, halal.gov.my. Tapi kalau tak tahu macam mana nak pergi ke website tu, jangan lupa PM kami. Follow kami di social media ataupun komen di bawah. Kami akan kongsikan link dengan tuan-tuan dan puan-puan supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat akses nak tahu macam mana logo-logo ni, dan kami akan tayangkan juga dalam kita punya podcast kami ni. Okey? Jadi sekarang ni kepada pengguna, dan kepada pengguna kita dah tahu dah, pengguna ni kita boleh beli barang tu tanpa masalah. Tapi kepada usahawan-usahawan di luar sana, macam mana pula? Sebab kadang-kadang logo ni baru-baru ni kan, pada bulan Februari, bulan lepas lah, bulan Februari, pihak JAKIM ada menarik balik logo-logo halal ni. Rupa-rupanya pihak JAKIM ni sentiasa memantau. Kalau ada certification body buat hal ataupun dia tak ikutlah peraturan-peraturan JAKIM, maka pihak JAKIM akan tarik balik pengiktirafan tu. Apa hal yang diorang selalu buat tu? Apa hal yang diorang buat? Dan macam mana pula kalau benda tu, kalau ditarik tu, kita boleh beli ke? Tidak boleh ke? Sudah. Kadang-kadang coklat-coklat tu best juga tu, ada logo-logo kan? Tapi boleh guna. Itu yang kita akan bincang sekejap lagi pada segmen terakhir kita pada kali ini. Kita jumpa sebentar lagi. Yang mana yang lebih baik? Susu UHT atau susu pasteurized? Okey, dari segi nutrisi, susu pasteurized adalah lebih baik kerana susu UHT ianya dipanaskan dengan suhu yang lebih tinggi. Oleh itu, vitamin-vitamin yang sensitif terhadap haba akan hilang. Selamat datang kembali kepada semua pendengar-pendengar podcast kita dan juga penonton-penonton. Kadang-kadang lupa kan, rupanya ada penonton. Okay. Ya, dan terima kasih kepada kita punya penaja kita, Unity Halal Center, yang mana Unity Halal Center juga menyediakan pelbagai jenis kursus berkaitan dengan halal dan juga food safety. Termasuklah kursus halal awareness, kompetensi halal, eksekutif halal, auditor halal, food safety, hazard, GMP dan banyak lagi. Jadi tadi, sebelum kita break tadi Anisah kan, kita ada cerita tentang logo halal lah. Malaysia dan luar negara, kalau kita nak membeli bahan-bahan yang kita nak buat kuih raya, kek lapis, macam-macam ni kan. Jadi carilah bahan-bahan yang ada logo halal. Kita juga ada bincangkan tadi tentang logo halal Malaysia yang dikeluarkan oleh JAKIM Jain Main itu, saya rasa ramai orang kenal. Dan ada juga logo halal luar negara yang diiktiraf oleh pihak JAKIM. Ada lebih kurang 85 logo halal yang diiktiraf oleh JAKIM yang dibenarkan masuk ke Malaysia dan dijual di pasaran. Kan? Tapi kan, baru-baru ni, pada bulan Februari yang lepas, ada juga pihak JAKIM keluarkan satu kenyataan yang menyatakan bahawa ada 3 certification body ataupun logo halal ni ditarik balik pengiktirafannya. Betul tak? Ya. Tapi kenapa tu Ustaz kena tarik tu? Kenapa kena tarik? Mungkin dianya tidak mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak JAKIM. Jadi antara si certification body yang ditarik balik pada Februari tu, saya nak baca sikit sini, melibatkan
China Islamic Association, CIA, daripada negara China. Yang kedua daripada negara Croatia. Sebutan saya ni betul tak? Croatia. Orang perleh sebut Croatia ni kadang-kadang jadi kadang-kadang tak jadi. Iaitu Center for Halal Quality Certification, CHQC. Nama pendek dia. Yang ketiga adalah daripada France. Iaitu Ritual Association of Lyons Great Mosque. Jadi 3 certification body ni ditarik balik. Tapi tarik balik ni bukan bermaksud mereka tak boleh diiktiraf semula. Kadang-kadang mungkin ada isu teknikal, mungkin pihak JAKIM minta documentation tak bagi ke, dan banyak macam-macam lagi lah. Itu jangan risau, itu biar pihak JAKIM uruskan. Kita tak perlu risau bab tu. Janji pihak JAKIM kata bila dia menarik balik pengiktirafan ini, maka kalau ditarik balik pada 20 hari bulan Februari, jadi maksudnya apa-apa produk yang diiktiraf mendapat logo halal selepas 20 Februari ni dah tak boleh lagi masuk ke Malaysia. Okey. Siapa yang akan kawal untuk kemasukan ke Malaysia tu, Ustaz? Adakah JAKIM ataupun ada pihak lain? Jadi JAKIM akan bekerjasama dengan pihak custom dan juga Makis dan juga beberapa agensi lain untuk memastikan produk yang masuk tu tidak menggunakan logo halal yang tidak diiktiraf ini. Dan juga kalau di pasaran pula pihak JAKIM bersama-sama dengan KPDN, Kementerian Perdagangan dalam negeri, kan? Dan juga kos sara hidup. Ingat cik. Jadi mereka ni akan sama-sama memantau untuk sebagai orang kata on behalf lah pihak pengguna. Jadi untuk tu kita tak perlu risau. Sebagai pengguna, pihak berkuasa akan membantu untuk memantau. Walau bagaimanapun, kadang-kadang kita cerita tadi ada juga bahan-bahan kita beli secara online. Kan online yang kita kadang-kadang logo ni tak ada orang pantau ke apa, kita tak tahu lah kan. Mungkin ada yang pantau kan, tapi kita tak pantau. Jadi walau bagaimanapun, kalau terdapat logo-logo yang ditarik balik ni, kalau kita tengok dia punya manufacturing date tu, selepas dia tarik balik kan, seeloknya kita tak perlu belilah, ataupun mungkin kita boleh report laporkan. Jadi satu lagi saya nak kongsikan, bila berlaku penarik balikan ni, ini sebenarnya satu benda yang bagus bagi saya lah kan, bagi pendapat peribadi saya. Maksudnya pihak JAKIM ni dia sentiasa memantau. Bukan dia terima je. Dia memantau, dia buat kerja lah. Dia buat kerja. Maksudnya bukan kata yang ada logo halal luar negara ni pakai boleh masuk je Malaysia, tak. Rupanya pihak JAKIM dia akan pergi ke negara-negara tu, dia akan check. Kalau hang buat tak betul, hang tak boleh masuk. Ni pengguna, kita takut pengguna termakan benda-benda yang tak sepatutnya. Jadi kalau ada aja hang buat tak betul, bagi tahu. Nanti pihak JAKIM akan pergi memantau. Baguslah. Bagus. Senang kita nak beli kuih raya, biskut raya pun senang. Kita jadi lebih yakin lah kan, sebab dah ada orang yang memang memantau, menjaga tentang kehalalan ni. Jadi kita hanya tinggal beli saja. Kalau JAKIM kata yang dia dah iktiraf yang tu okey, so okey lah. So kalau tarik balik, then kita tak payah gunalah yang tu. Betul. Kan? Lagipun yang tarik balik ni, yang tarik balik ni tak banyak. Kan yang tengok yang ada halal ni banyak, 85. Banyak lagi tu yang ada logo halal tu kan. Jadi carilah yang ada logo halal. Tapi sekarang ni untuk eksekutif halal, kan yang bekerja di syarikat-syarikat ataupun mungkin pengusaha-pengusaha syarikat ni kan, apakah advice, mungkin ada sedikit advice kot untuk eksekutif halal ni kan. Kalau si logo tu ditarik balik oleh pihak JAKIM tu, apa yang mereka perlu ready ataupun perlu buat? Okey, kalau ditarik balik, apa yang dia perlu ready? Sebagai internal halal committee kan. Bahagian purchasing dan R&D dia tak boleh ada satu supplier sahaja. Dia kena ada plan contingency. Contingency plan. Contingency plan. Maksudnya kalau ada sebarang kecemasan berlaku, apa tindakan yang perlu diambil. Jadi pihak syarikat kena bangunkan SOP plan contingency ni, dan salah satu plan contingency yang perlu diadakan adalah apabila berlakunya penarikan balik CB ni lah. Jadi bila berlaku macam tu, maksudnya bila berlaku penarikan CB tu, dia orang kena ada SOP lah, kena ada plan kan. Macam mana nak kena buat untuk contingency tu kan. Betul. Dan apa ni saya cakap tadi,
dia tak boleh satu supplier je. Dia kena ada 2-3 Ada supplier. 2-3 So dia supplier. kena evaluate beberapa supplier yang ada CG halal. Dan kalau boleh dia punya CB tu CB lain-lain negara lah. Ataupun satu negara tu ada beberapa CB kan. So ambil beberapa source. So supaya bila berlakunya penarikan balik, dia ada alternatif lain. Ada alternatif Terus lain. ada alternatif lain. Tak adalah terkapai-kapai alamak nak guna Esok Production, nak guna apa kan. Walaupun pihak JAKIM ada bagi grace period selama berapa 8 bulan Ya, ada beberapa grace period, beberapa bulan betul. lah untuk kalau barang tu dah ada dekat Malaysia, masih boleh digunakan sehingga grace period tu lah. Dan ada juga masa untuk cari alternatif lain. Tapi seeloknya daripada awal carilah alternatif supplier. Dan juga kepada eksekutif halal juga, kalau masih lagi syarikat tu nak menggunakan bahan tu, kita kena dapatkan supporting dokumen lain. Kan, katalah dia punya logo tu dah kena tarik, tapi mungkin bahan tu bahan yang kritikal yang perlu digunakan dalam kita punya produk, maka cuba dapatkan product specification, detail product specification daripada supplier. Dalam masa yang sama, kita juga perlu mungkin kita boleh minta supplier kita tu untuk apply halal baru. Betul. Kan, halal daripada certification body yang diiktiraf. Betul. Kalau tak ada dekat negara tu, mungkin daripada neighborhood country ataupun negara-negara jiran tu. Dah pandai cakap English dah saya ni. Kan, jadi neighborhood country. Jadi negara-negara jiran tu mungkin boleh mengiktiraf produk tersebut sebagai halal, dan bila dapat, maka boleh masuk semula ke Malaysia. Okey, macam tadi Ustaz cakap minta product specification kan. Okey, selain daripada product specification, boleh juga minta certificate of analysis, di mana dalam certificate of analysis itu ada bagi tahu testing apa yang ada dekat dalam tu kan, apa result dia, and fat banyak mana. So you all boleh tahulah, maknanya you punya halal exact ataupun food technologies ke boleh tahu fat ni banyak ni sebenarnya daripada haiwan mana apa semualah. Dan ada juga MSDS, dan juga kena minta process flow. Sebab kadang-kadang bahan semua halal, tapi dalam proses tu ada penggunaan filter, di mana filter itu kadang-kadang dia menggunakan carbon filter. Carbon ini boleh berasal daripada tulang. Ada yang menggunakan tulang. Jadi tulang ni ada juga daripada babi. Wah, iyalah macam-macam dia sebut tulang ni kan. Macam-macam haiwan ada. Dan juga kepada pengguna juga, kepada pengguna di luar sana, kalau kita nak beli bahan nak buat kuih raya ni nanti, pilihlah, utamakan yang ada logo halal. Kan, utamakan yang ada logo halal. Jadi, bila ada logo halal, kita pun yakin, orang makan dengan kita pun yakin, makan kuih raya kita pun yakin, barulah halal thayyiban, barulah Aidilfitri yang sebenar. Jadi, itulah saya punya nasihat sikit kepada kita punya pengguna kita. Jadi, ni lagi 5 hari kan, Ustaz? 5 hari lagi ni? 5 hari lagi, tak lama lagi ni. Tak lama dah, Ustaz. Jadi untuk tu, dalam masa 10 takhir Ramadan ni, saya juga ingin mengajaklah kita semua, pendengar-pendengar semua, untuk kita bersama-sama lah mengejar Lailatul Qadar. Mengejar Lailatul Qadar, yang mana 10 malam terakhir ni, jika kita dapat Lailatul Qadar tu, insya-Allah ianya lebih baik daripada 1000 bulan. Jangan lupa lakukan solat sunat tasbih setiap malam, supaya kita punya dosa kita, ahli keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada para penonton dan pendengar, lagi 5 hari nak raya ni, masing-masing dah bersiap-siap, dah kemas beg nak balik kampung kan. Berhati-hatilah di jalan raya. Yang mana tak servis kereta tu, servis kereta dulu. Jangan lupa tengok tayar tu ada pancit ke, tak ada pancit ke kan. Nak jalan jauh. Nanti kan masa tengah jam melekat tu, rosak kereta, lagi melekat jam tu. Tak beraya lah kat Perlis lepas tu. Berhati-hati di jalan raya. Saya kalau ada mic ni siap lah saya nak nyanyi je ni. Jadi terima kasih sekali lagi kepada semua kita punya penonton dan juga pendengar kita bersama dengan kita sehingga akhir segmen kita. InsyaAllah kita akan ada lagi tajuk-tajuk yang menarik yang kita akan sampaikan di masa akan datang. Terima kasih daripada saya Ilyas dan saya Hanisa, dan kami daripada Beyond Halal Podcast ingin mengucapkan
Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.